Masa hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan pula tentang waktu solat Malaysia. Kita terus bersama dengan Puan Diana Shahrom, pakar strategi media sosial dan produk Rev Media Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Okay, kita bersemangat pagi ini dan kita ingin tahu sedikit sebanyak Puan Diana. Ceritakan sikit apa yang dimaksudkan tentang aplikasi waktu solat Malaysia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi waktu solat Malaysia ni adalah sebuah digital platform. Dah lama dah ada dalam App Store dan juga Google Play Store untuk Android dan juga Apple user, di mana ianya memberikan banyak info-info Islamik buat komuniti Islam di seluruh Malaysia. Contohnya, kita selain daripada waktu solat, kita juga ada arah kiblat, jenis-jenis doa, panduan solat, jenis-jenis doa dan sebagainya. Apa tu ciri-ciri yang Puan sendiri bangga melihat ada di dalam aplikasi ini? Salah satunya adalah Al-Quran. Satu ciri yang saya sendiri gunakan untuk saya telaah balik. Kalau dalam kita punya ciri-ciri Al-Quran, ada kita boleh playback untuk kita mendengar balik macam mana kalau kita membaca, dan saya mungkin nak tahu macam mana pronunciation dia, macam mana nak dengar. Okey, so katakanlah saya, jadi itu yang kami nak kedepankan sepanjang bulan Ramadan ni. Nanti mungkin kalau kita ada target untuk khatam Al-Quran, jadi mungkin dalam kita berpuasa ni kita mungkin masih lagi sibuk bekerja, mungkin masih lagi kena pergi kelas dan sebagainya, mungkin dalam waktu rehat tu boleh membaca Al-Quran menggunakan aplikasi kami. Dan juga boleh bookmark. So, bila bookmark, boleh hantar kat diri sendiri untuk telaah balik. Mungkin ada kelas tadarus ke apa ke, boleh tengok balik dan membaca Quran. InsyaAllah boleh khatam Al-Quran by the end of Ramadan. Sangat menarik sebab bukan sahaja Quran yang membantu untuk memperbetulkan bacaan kita dan sebagainya, juga ada kalkulator dan kita memanfaatkan lagi ya Puan. Betul. So sepanjang bulan Ramadan mungkin kita nak membayar zakat, dan kepada umat Islam yang mungkin belum lagi tahu, mungkin ragu-ragu, tak tahu macam mana nak berapa nak kena bayar zakat, boleh refer kepada kalkulator zakat kami lah. Kami ada kalkulator zakat. Selain daripada itu, untuk bulan Ramadan ni, ingat tak dulu masa kita kecil, kalau kita nak buka puasa, mesti dah buka TV kan. Kat TV 3 ada iklan kan. So nanti sepanjang bulan Ramadan, kepada mereka yang mungkin masih lagi on the way balik ke start dalam jam, sebelum buka puasa, kita akan adakan semua pengguna boleh melihat dan menonton iklan kegemaran dalam app kami sebelum nak buka puasa tu, sebelum azan maghrib. Jadi dia excited lah sikit. Mengimbau kenangan kecil-kecil dulu betul, kan. Betul. Kami akan ke depan itulah. Wah, sangat bagus antara ciri-ciri yang dipertengahkan oleh aplikasi Waktu Solat Malaysia. Dan bagi penonton kita yang menonton sekarang ni yang mungkin teruja dan ingin dapatkan aplikasi ini, tersedia dalam peranti mereka, di manakah yang boleh kita dapatkan info yang lebih lanjut tentang aplikasi? Okey, baik. Kami aktif dalam media sosial. Kami ada di WhatsApp channel, di mana kami memberikan info-info terkini setiap hari, ada tazkirah harian, doa harian dan sebagainya. Kami juga aktif dalam Instagram, Twitter, Thread, Facebook dan juga TikTok. Jadi jangan lupa follow untuk dapatkan segala informasi Islamik pada hari ini. Dan akhir sekali mungkin ialah ramai sebenarnya yang menonton malam ini, kita nanti nak melihat anak bulan dan sebagainya. Kita akan menjelang dan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Puan sendiri ada dapat sebarang pesanan ataupun apa yang boleh kita lakukan supaya bulan Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk semua? Okey, baik. Kepada mereka yang belum lagi memuat turun Waktu Solat Malaysia, silalah ke App Store dan juga Google Play Store untuk memuat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia. Logo kami berwarna coklat, tapi jangan terkejut sebab bulan Ramadan kami ada wajah baru special untuk Ramadan saja. Dan ada macam-macam lagi ciri yang menarik. Jadi jangan lupa muat turunlah Waktu Solat Malaysia pada hari ini. Okey Puan, kita dah 1 minit ni. Antara ciri-ciri aplikasi tersebut yang Puan sendiri guna setiap hari, boleh kongsi bersama kita? Okay, honestly saya suka nak tengok dalam, saya sendiri pengguna Waktu Solat Malaysia. Saya gunakan wirid dan zikir.
Kerana saya mungkin masih lagi, walaupun saya seorang Muslim, mungkin saya seorang Muslim yang masih nak belajar. Mungkin masih lagi nak mendalami agama dan mungkin segan nak tanya kawan-kawan ke, atau takkan nak cari ustaz-ustazah all the time. Boleh menggunakan aplikasi Waktu Solat Malaysia untuk mempelajari dan mendalami agama kita, agama Islam. Ya. Sangat membantu dan saya percaya aplikasi ini Waktu Solat Malaysia mampu memberikan begitu banyak manfaat kepada ramai lagi umat Islam supaya kita boleh jadi lebih baik dan beribadah dengan lebih jitu lagi sepanjang bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Ya, sekali lagi ada di mana? Google Play? Di Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk Apple user. Kita juga aktif dalam semua media sosial iaitu WhatsApp channel, Twitter, Thread, Instagram dan juga TikTok. Ya, sangat-sangat hebat. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Diana Shahrom, pakar strategi media sosial dan produk Rev Media Group, berkongsikan tentang Waktu Solat Malaysia, aplikasi yang terbaru khas untuk anda. Apa pun, kita akan bersama dengan Afad untuk perkongsian seterusnya. Silakan Afad.